Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan pegawai PT Kanan serta LLP daripada KOA Sekawataniah. Okey, untuk video kali ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh login ke dalam sistem pengurusan rekod Sekawataniah ataupun SPRAW kita panggil. Saya terus pergi pada paparan yang ada dekat tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh guna platform Google okey. So dekat platform Google, apa yang tuan-tuan boleh buat dekat atas sekali, tuan-tuan dan puan just type SPRAW, SPRAW. Okey, lepas tu tekan saja enter. So dia akan keluar page tu. Yang pertama paling atas sekali adalah Regimen Askar Wataniah. Boleh tengok dekat tu sistem pengurusan rekod Askar Wataniah. Okey, tuan-tuan dan puan klik saja. Dia akan terus bawa kepada paparan seperti inilah, warna merah. Okey, ada logo Askar Wataniah, ada sistem pengurusan rekod Askar Wataniah. Okey, so untuk pertama kali tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk masuk ke dalam sistem ni. Okey, ini adalah untuk mengemaskan rekod tuan-tuan dan puan-puan secara dalam sistem. Okey, so minta bantuan tuan-tuan dan puan untuk pastikan rekod tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dikemas kini. Okey, so untuk pertama kali apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tekan paling bawah sekali daftar. Okey, tekan daftar. Walaupun sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan pernah masuk dan mungkin dalam versi yang lama, tapi ini perlu dibuat baru dan tuan-tuan dan puan tekan daftar. Okay. Bila tekan daftar, tuan-tuan dan puan-puan akan masuk ke dalam daftar ID pengguna untuk sukarela sahaja. Okay. So ini adalah untuk sukarela. So tuan-tuan dan puan-puan perlu isilah semua maklumat yang ada di dalam di bawah ni. Okay. Yang pertama adalah email ID. Email ID ni adalah tuan-tuan dan puan-puan punya email. So pastikan email yang tuan-tuan dan puan-puan masuk tu adalah email yang boleh dibuka lah. Okey, jangan masuk email orang lain apa semua, masukkan email sendiri, sebab bila tuan-tuan nak login, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat TAC yang dihantar ke email. Dan masukkan kata laluan. Okey, so pilihlah kata laluan sendiri, apa kata laluan yang masuk, pengesahan kata laluan. Nombor tentera adalah nombor badan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, masukkan nombor badan. Kalau pegawai 75, start depan, kalau LLP 61 lah. Nombor kad kebenaran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, nombor IC, nombor sahaja tanpa dash, dan juga nombor WhatsApp, nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan lah yang ada WhatsApp. Okey, so selepas dah masukkan semua maklumat, just tekankan dekat bawah ni, tekan daftar lah. Okey, so saya tak isi maklumat kat sini sebab saya dah login. Okey, so bila tekan daftar, tuan-tuan dan puan-puan akan terima satu SMS lah nanti. Okey, so pada terima SMS, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat adalah patah balik ke dalam SPRAW tadi. Okey, so masuk dalam SPRAW. ID pengguna ni adalah email tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so email, masukkan email yang didaftarkan dan kata laluan yang tuan-tuan dan puan-puan. Contoh saya masuk email saya dan kata laluan ni saya dah masukkan saya punya lah. Okey, saya dah remember. Tuan-tuan dan puan-puan perlu tekan masuk. Okey, so dia akan keluar ni, TSC nombor dihantar ke email anda, sila semak email anda. Okey, so masa yang ada cuma 120 saat, lebih kurang 2 minit. So tuan-tuan dan puan-puan perlu masuk ke dalam email. So saya masuk dalam email saya. Contoh email ni. Okey, tuan-tuan dapat paling atas sekali dekat bahagian update ni, no reply AW. Okey, so dekat sini SPRAW. Okey, tuan-tuan tengok TSC ni, inilah RUAS. So TSC ni tidak boleh di-copy ya tuan-tuan. Tak boleh copy ni. So tuan-tuan dan puan-puan perlu buat secara manual lah. Kalau perlu ambil gambar dulu. Kalau perlu tulis lah, tapi dengan cepat sebab ada 2 minit ya. So saya masuk dekat sini, RU. Okey, RU A besar tadi, X kecil. Okey, saya tengok balik, X kecil, M besar. Okey, M besar, F kecil, nombor 1. Okey, lepas tu tekan hantar. Okey, bila tekan hantar dia akan masuk lah. Okey, so ini adalah maklumat saya. Okey, so tekan dekat bawah sekali, masuk. So bila dah masuk, semua maklumat yang ada dekat sini ni boleh tengok. So tuan-tuan dan puan-puan perlu update lah tuan-tuan punya biodata, maklumat biodata. Okey, mana yang ada dekat sini perlu diupdate. Maklumat keluarga, dekat sini ada maklumat status perkahwinan, waris, semua tu. So make sure diisi. Kerjaya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa kerja awam tuan-tuan dan puan, masukkan semua. Okey, kalau macam contoh agensi, email agensi ni kalau tiada, sudah tiada lah.
maklumat akaun bank apa tu semua. Okey, dekat sini saya blur kan sebab ni adalah maklumat sulit tuan-tuan dan puan. Okey. So Kerjaya and then lain-lain maklumat. Okey. So lain-lain maklumat ni yang penting dekat sini adalah bahagian insurans tuan-tuan dan puan kena masuk insurans, nombor polisi insurans, jumlah unit, tempoh dia apa semua. Okey, dan juga lain-lain maklumat di bawah lah. Okey, bila dah setiap kali satu page yang masuk, bila update, okey, dia ada button dekat bawah sekali simpan, tekan simpan. Okey, jangan lupa untuk tekan simpan. So kalau gambar tuan-tuan dan puan belum upload, boleh upload lah. Okey, so saya ulang dekat sini ada biodata, maklumat Kerjaya, keluarga, lain-lain tu, itu adalah maklumat yang perlu tuan-tuan dan puan update. Okey, lepas tu bolehlah tekan keluar. Okey, so itu saja video ringkas saya bagaimana tuan-tuan dan puan untuk login dan kemaskini maklumat tuan-tuan dan puan di dalam sistem pengurusan rekod askar wataniah. So pastikan maklumat tuan-tuan dan puan dikemaskini. Okey, semak betul-betul sebab ini adalah maklumat tuan-tuan dan puan yang diperlukan sekiranya tuan-tuan dan puan berkhidmat di dalam askar wataniah. Inilah yang perlu untuk kita lakukan untuk kerja-kerja pentadbiran. Okey, so itu saja. So sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan yang nak ditanya, mungkin boleh direct tanya kepada pegawai tuan-tuan dan puan ataupun dekat batalion tuan-tuan puan, unit tuan-tuan puan sendiri, ataupun boleh tanya, boleh type dekat ruangan komen dekat bawah tu untuk bertanya kepada saya akan bantulah kepada yang berada di Regimen 508 Askar Wataniah Batalion 1. Saya boleh membantu tuan-tuan dan puan untuk pastikan maklumat tuan-tuan dan puan dikemaskini. Itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.